untuk menaikkan atau mendapatkan sumbangan seperti mana yang telah dinyatakan oleh Ibu Besar tadi, iaitu sasaran kita sebanyak 30,000. Saya rasa sasaran ini tidak mustahil sebab kita ada lebih kurang 800 murid atau pewaris. Jadi jika seorang berjaya mengutip dalam lebih kurang 100, itu saja sudah melebihi daripada sasaran kita. Anak-anak semua waktu cuti sekolah ni boleh balik, ya, beritahu ibu bapa atau nenek, pakcik dan makcik, kita akan adakan sumbangan. Tak perlu untuk beri sumbangan yang banyak, cukup jika dapat. Saya yakin dengan keupayaan anak-anak dan putera-puteri di SKBN untuk mencapai sasaran ini. Sedekah dan amal jariah yang kita fikir ni, kita dapat ini, semoga ini akan berpanjangan dan pahalanya akan mengalir selama-lamanya. Jadi, tanpa melengahkan masa, sebelum itu kepada bakal-bakal penyumbang, waris-waris dan juga anak-anak yang akan menerima, saya mewakili YBG mengucapkan ribuan terima kasih dan semoga Allah Ta'ala saja yang dapat membalas jasa dan semoga dipermudahkan rezeki, dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki kepada mereka-mereka yang menyumbang. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan Abbas Bismillahirrahmanirrahim dengan ini merasmikan program Ceriaton pada tahun 2025 Sekolah Kebangsaan Kenya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ucapan pada Ketua atas pesan beliau berhenti dari Ketua yang memajukan program ataupun hiburan Gabriel Tong dari sisi Kosong 2000. Sebenarnya sebagai gimmick pelajaran Permanis, Ibu Tuan Guru Besar dan juga Encik Arman dan serta PKP untuk tampil ke pemungkas bagi menyempurnakan gimmick lancaran program. Dipersilakan. Sebagai penerimaan gimmick pelajaran adalah meletakkan palu-palu pada paparan yang telah disediakan untuk kita membentuk satu logo Ceriaton 2020. Jadi palu-palu ini akan diletakkan yang akan menunjukkan logo program Ceriaton kita pada tahun ini. Guru besar dengan musuh, guru-guru. Bukan paling buruk untuk Tuan Guru Besar. Sebesar sepenuhnya diletakkan oleh Encik Arman. Di manakah letaknya?
lagi. Dan last kali, yang terakhir. Okey, maka letaklah itu. Logo silakan tegak bersama kita berdua. Seterusnya, kita tidak habis di sini lagi. Seterusnya, jika anda perhatikan di atas pentas ini terdapat beberapa barangan-barangan ataupun kotak misteri yang akan dibuka oleh setiap orang VIP yang berada di atas pentas ini. Untuk bahagian yang pertama, kita akan meminta Encik Saiful Nizam membongkarkan apakah yang ada di sebalik balikan itu. Siapa boleh teka apa yang berada di situ? Apa ni? Anak pondok ada. Baik, bantu kita sama-sama kita. Kira. Kira. Nampak tak? Apa tu? Apa ni? Apa ni? Hamper. Okey, untuk makluman semua, program ada menyediakan sebanyak 20 hamper kepada para waris atau murid-murid yang berjaya mendapat titipan sebanyak RM300 dan ke atas akan melayakkan diri untuk merebut peluang memenangi hamper sebanyak 20 buah. Okay. Seterusnya ada lagi tu di sebelah Encik Arman tu. Siapa boleh teka apa lagi yang ada? Kek. 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 Baik, rambut ini. Juga hadiah. Okey, bagi kutipan 800 dan ke atas akan berpeluang untuk mengikuti hadiah yang baru saja dibuka tadi, iaitu hadiah yang berbentuk jam tangan smartwatch yang saya pintar, smartwatch. Untuk 2 orang yang bertuah sahaja. Okey, hanya untuk 2 orang yang bertuah sahaja. Baik, seterusnya apa pula yang dipegang oleh tuan guru besar kita Okey, Encik terima Abdul? kasih besar. Teka, apa dia? Oh, saya kira lu. Kira. 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 Cikgu. Okey, semua terlihat yang ukuran Kotak pasti, agak besar. Dan untuk juga yang mengikuti agak besar jumlahnya, iaitu sebanyak RM800 dan ke atas. 800 ke atas titipan akan berpeluang untuk Memenangi memenangi sebuah hadiah tablet ataupun tak tahu iPad ke apa ya, tapi tablet lah. Okey, ada lagi. Ada lagi. Nampak tak dari belakang? Agak-agak ada orang ke? Ada orang yang tengah orang ke? Hadiah utama. Hadiah yang paling Hadiah utama akan dibuka oleh Waniti. Waniti kita, mari kita sama-sama saksikan. Waniti foto ya. Ada ini kita usul. Itu baca kan? Mungkin masuk ke dalam break. Beri tepukan untuk hadiah utama kita. Ya, basikal ni boleh lipat ya, boleh masuk dalam kereta boleh. Masuk dalam kereta bahagian boot walaupun kereta kancil. Kita balik, nanti kita perhatikan hadiah dari pertama yang ini.
Kita semua dah ada dah, kecuali satu je. Ya. Kita kena berebut gerek. Gerek terbaik ni. Tahu tak gerek tu apa gerek? Basikal. Basikal. Okey, sama juga untuk yang mendapat titipan 800 dan ke atas juga berpeluang untuk memenangi hadiah sebuah basikal lipat. Okey, awak berminat ke tidak? Berminat? Cuti nanti kutip ke seluruh kampung dengan bapa, dengan doang, dengan ibu atau bapa. Acara seterusnya kita menjemput Wajib Sirong Ali Nazam untuk membuka gurung kerajaan pengembangan tersebut. Okey. Ini yang seterusnya. Kok keluar ni ada kita tahu. Oh. Sebenarnya matanya belum ada lagi di sini. Ada lagi satu ni. Okey, bagi melengkapkan lagi lah. Dah tadi melengkapkan. Ialah penyerahan satu mokad. Penyerahan mokad bagi oleh YTP kita sebagai satu simbolik pelaksanaan program yang akan berjalan serta merta kita mahu betul tak? Dapat boleh petik poin. Dapat ya petik poin. Baik, mokad kita di bawah sekarang ni boleh untuk tiga gadis puteri-puteri sebumi kita yang comel-comel hari ni. Sudah. Wow, kalau dapatkan contoh sebesar ni coba takkan tak dapat 1,000 pun. Kita minta tuan guru besar lah dulu sebagai tunggu-tunggu daripada Kak yang besar. Tuan besar Bapak Tifah yang tinggi. Penyerahan mokad ni akan diserahkan oleh YDB kita Encik Muhammad Ali bin Encik Wali Azami. Masuk kepada tuan guru besar. Okey, berikan titipan yang paling gemuruh dan bersemangat. Bagaimana semangat awak nanti untuk ketik seberapa banyak yang boleh bana dan diisikan di dalam borang ataupun kad cerita tersebut. Kad cerita kita lebih kurang bentuk macam itu. Nanti kamu akan terima insya-Allah pada hari Jumaat ini melalui juru kelas kamu dan kita kamu bersama dengan para ibu bapa waris untuk mengutip dana untuk disumbangkan kepada Tuhan. Hadirin sekalian, majlis telah pun sampai ke penghujungnya. Kami dari pihak sekolah berakan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat menjayakan majlis ini. Tak lengkap kalau Cikgu Kamarud tak rasa pantun kat saya kan? Okey. Tuai padi angkara masa, esok jangan layu-layuan. Andai kehendak sempurnanya tidak, 10 jari kami susulkan. Pohonan keemaafan andainya ada tersalah kata, tersasul bicara sepanjang kami mengacara manis ini. Yang baik itu adalah daripada Allah SWT, manakala yang sebaliknya adalah hamba yang lemah ini. Tangguhkan majlis ini dengan kalam Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam meminta semua JK untuk kita mengabadikan gambar sebagai kenang-kenangan minit bersama abadi selamat. Okey, diminta semua ahli kuasa Guru dan waris. dalam kuih orang tak tinggi cari sampai ke atas. InsyaAllah siap. Okey, mana lagi? Ada kuasa untuk ini. Tetapi kata-kata
untuk kita berikan foto ini yang kita kongsikan di semua media sosial untuk kita viralkan seluruh dunia. Allah mudah-mudahan awak nanti tolong kutip bagi dapat satu kad dulu paling kurang 100 boleh. Okey boleh. 100 di sini ya. Satu orang satu. Dapat 100 orang dapat. Apa orang? Dapat 1,000 orang. Dapat berapa dulu? 80,000. Okey. Okay, pihak majlis menjemput BBID untuk menjamah sedikit kudapan sebagai sarapan pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat berikan sedikit kelegaan. Kita akan berjumpa dua manager kita pada hari ini, iaitu sponsor Floor Manager, setiap usaha Lagi Kolonel dan Pak Syukur. Kamak kamu Untuk tengok ni. menerangkan dengan lebih detail lagi cara kehidupan dan bagaimana yang dilakukan. Buat tu nak tak balik dia. okey, sebelum tu cikgu orang awak fokus, boleh? Fokus boleh? Hai, awak tak dapat area yang ada atas scene ni, awak fokus betul-betul supaya awak faham bagaimana nak buat. Mudah-mudahan awak berjaya untuk mendapatkan hadiah di atas pentas itu. Silakan Puan Sifah. Baik, terima kasih kepada Saudara Majlis. Alhamdulillah dapat sudah kita punya pengacara hari ini. Jadi cikgu kat sini nak faham. Diam kan? Cara kamu nak kutip ni. Okey? Kamu tak boleh kutip. Yang pertama kamu tak boleh kutip. Saya memang banyak clear pun saya. Tu ajak dia dibuat dia okey dah. 12 tahun tidak dibenarkan untuk kutip sekarang. Siapa yang boleh kutip? Ya. Balik abang kat mak ayah. Kamu ada dengan mak ayah? Ada. Ada dua waktu. Majikan kamu? 10.30, 11.30. Boleh sikit. Bersama-sama 5 pieces. dengan mak ayah kamu. Boleh faham? Boleh yang utama dah boleh faham? Okey. Baik. Ini bila kamu dah pakai nanti, yang depan ni adalah muka surat depan dia tadi. Okey, dekat muka surat depan dia macam ni, nanti. Ada tarikh kutipan, kita akan bermula 8 September, sebenarnya dah bermula. Okey? Karyawan yang dengar boleh malam ini silakan. Kita dah bermula 8 September tapi kita dapat permit awal sikit, jadi kita dah bermula. Hari nikah akan diedarkan. Jadi tarikh akhir kutipan. Anak-anak kebuni. Tak fokus, tak mau hadiah ke? Jadi fokus, dengar. Okey. Baik. Kita akan kutip sampai 31 Oktober. Sampai berapa bulan? Ya, 31 Oktober. Habis tarikh ni, habis kutipan, duit tidak akan, tunangan tidak diterima lah. Tapi janganlah kamu tipu-tipu pula pergi kutip. Tak boleh nak, sebab dia ada lesen, permit daripada polis. Okey? Nampak dekat bawah ni ada nombor lesen polis. Tak ada nombor lesen ni, kamu tidak dibenarkan kutip. Okey, cikgu dah apply, jadi dah dapat lesen ni, baru kamu dibenarkan kutip. So, kalau kamu kutip lepas hari ni menjadi kesalahan dan kamu boleh digunakan tindakan tata tertib. Okey, tarikh kemuncak. Pada 8 November tu, kita akan buat tarikh kemuncak dia lah. Maksud di kemuncak ni, hadiah-hadiah ni akan diedarkan dan diberikan kepada kutipan yang tertinggi. Macam Cikgu Komarudin kata tadi. Faham? Okey, baik. Dekat sini ada nama waris, ada nombor telefon, nama anak dan kelas. Kenapa cikgu letak nama waris dekat atas? Sebab kamu tak boleh kutip. Jadi nama waris di atas. Tulis nama mak atau ayah kamu, tulis. Kemudian nombor telefon dan baru nama kamu dan kelas kamu. Tolong tulis. Kalau hilang kad ini, kamu dikenakan denda RM50 dan kamu kena buat report polis. Faham tak? Faham? Faham ni? Kalau kad hilang kena buat apa? Kena report polis dan didenda
RM50. Jangan bagi hilang. Jadi tanggungjawab kamu jangan bagi hilang. Lunyai macam mana pun kad ni perlu dipulangkan balik kepada guru kelas kamu. Selepas selesai. Faham? Okey, kita tengok kepada syarat-syarat dia. Sasaran kutipan dia RM70,000. Seperti kamu maklum tadi. Okey, jadi tak payahlah. Okey, syarat-syarat A. Dimaklumkan bahawa permintaan adalah dengan kerelaan waris. Pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang masalah yang timbul. Sumbangan boleh disampaikan dalam bentuk tunai, cek atas nama peserta ibu bapa dan guru PABG, SKP minyak dan melalui kaedah QR code. Okey, tahun ni kita tambah QR code satu lagi. Okey, hanya ibu bapa, penjaga atau pelajar berumur 16 tahun ke atas sahaja yang layak memungut sumbangan bagi pihak murid anak di bawah mereka masing-masing. 16 tahun ke atas masalah tadi. 16 tahun ke atas. Okey, semua kad cerita perlu diserahkan kepada guru kelas sebelum atau pada 31 Oktober. Maksudnya 31 Oktober tu sekarang dah kamu serahkan kad kembali kepada guru kelas masing-masing. Okey, semua kutipan perlu dicatatkan dalam kad ni. Perlu dicatatkan. Kehilangan kad perlu dimaklumkan kepada pihak sekolah dan membuat laporan polis dan akan dikenakan denda sebanyak RM50. Faham? Tak? Kita pusing ke belakang kad. Ini dalam dia. Dalam kad kamu. Kad kamu akan lipat dua nanti. Okey, ini dalaman dia. Okey, dalaman dia ada ruangan untuk kamu isi nama. Kamu pungut contoh. Kamu pungut dekat jiran kamu nama Pak Ali. Betul lah Pak Ali. Pak Ali bagi apa? QR ke tunai? Dia bagi duit cash ke? Cash tunai lah. Dia bagi contoh dia bagi RM10 kamu sepi. Betul lah kan? Tiklah tunai. Jumlah dia RM10. Tarikh dia bila kamu terima duit tu? Dan masa dia bila? Contoh kamu terima 9 hari bulan. 9 hari bulan 9 contoh. Masa pukul 10 pagi. Betul lah 10 pagi. Okey? Okey, sekiranya nak QR, boleh tak ada QR? Sekarang mesti beli digital kan? Jadi QR telah diberikan dekat kamu punya kad cerita. Okey, kalau ada yang QR, kamu tulis juga nama dia. Tulis nama dia, Pak Abu. Jadi Pak Ali ni Pak Abu pula. Okey, Pak Abu. Tanda dekat QR. Tulis jumlah berapa duit di QR kat kamu. Tanda dan masa. Sama juga konsep dia. Okey, QR ni sekiranya penyumbang memberikan sumbangan dalam kaedah QR, ini ibu bapa perlu menyimpan resit sebagai bukti bayaran jika diperlukan. Contohlah tiba-tiba waris yang berkata dia jadi ini RM50. Cikgu cek account, tak masuk pun RM50. Mana bukti resit tu cikgu akan minta kat waris awak. Boleh faham? Boleh tak? Boleh. Jadi ini adalah tanggungjawab mak. Okey. Okey, kamu isi, kamu kutip-kutip, kamu semangat ni isi. Penuh sampai bawah. Tak ada ruang dah, betul tak? Penuh ni, tak ada ruang cikgu ni. Isi kat mana lagi? Dekat bawah ni ada tulis makluman. Sekiranya ruang di atas sudah penuh isi, pulangkan kad ini bersama wang tunai dan waris boleh memohon kad yang baru daripada guru kelas masing-masing. Sekiranya tempoh kutipan belum tamat. Tiba-tiba kamu kutip sampai bulan 9, hujung 9 dah penuh lah cikgu. Saya nak kad baru. Boleh. Bawa main kad lama dengan duit. Bagi dekat guru kelas. Cikgu guru kelas akan bagi kad ya baru kat kamu. Boleh faham? Okey. Okey, sekarang yang ini kamu abaikan. Sebab ini diisi oleh guru kelas. Yang ini oleh Pendahari PABG. Kamu abaikan yang bahagian ini. Okey? Okey, itu saja terima oleh cikgu. Nanti kad kamu akan dapat insya-Allah lewat hari Jumaat ini. Jadi kita ada cuti seminggu. Betul tak? Dalam cuti seminggu tu kamu boleh bawa pergi rumah adik-beradik. Rumah siapa-siapa kamu pergi berjalan-jalan. Bawa lah kad cerita tu. Boleh tak? Okey, jadi nak hadiah? Nak hadiah kan? Jadi nak hadiah atas ni, buatlah kutipan paling tertinggi. Kita akan berikan hadiah-hadiah ni. Mana nak tahu tiba-tiba lebih? Cikgu boleh tambah lagi hadiah lain. Okey, dia tambah lagi. Mana nak tahu? Lepas-lepas ni, tengok kepada sumbangan masing-masing. Okey, baik. Itu saja. Terima kasih. Baik, itu saja penerangan daripada Puan Nur Asyik.